bayaran ni bukan insurans yang minta. Untuk part 2 ni, betul ke owner memang kena bayar RM1,000 untuk kereta dia ataupun kes dia yang insurans consider sebagai total loss? Jawapan dia, ya, memang owner kena bayar. Cuma persoalan dia, kenapa owner kena bayar? Macam Bengkel Abang Jubah, Abang Jubah sendiri pun akan minta dekat owner untuk buat bayaran kereta yang total loss. Bayaran yang Abang Jubah minta tu untuk tampung kos storage parking, management fee ataupun documentation, dan yang ketiga selalunya adalah kos staff Abang Jubah buka barang semasa adjuster datang untuk buat inspection. Bayaran yang Abang Jubah charge untuk kes yang total loss dia antara RM500 sehingga RM800. Kalau korang nak claim insurans kereta korang tak apa ada masalah, korang renew insurans korang dengan Abang Jubah. Jangan lupa DM. Dan korang kena ingat, bayaran ni bukan insurans yang minta. Jadi, korang boleh minta nego ataupun minta diskaun dekat bengkel tu bagi pengurangan kad korang untuk bayaran kes yang total loss. Korang nak tahu tak macam mana proses insurans bayar untuk kes-kes yang telah total loss? Korang komen dulu untuk part 3. Macam biasa korang kat luar sana tak tahu dan tak ada workshop nak hantar kereta korang untuk buat claim insurans, cash repair, servis, kesin koyang, korang boleh datang terus ke Bengkel Abang Jubah, pakar tuntutan insurans kemalangan anda. Jumpa kat next video. Assalamualaikum.